Protes seluruh dunia telah pun tercetus apabila tentera rejim Israel meminta menahan peserta sumut Global Flotilla, dan Kuala Lumpur belum lagi menyaksikan petang ini dikatakan. Tapi banyak media antarabangsa memetik 4 pemimpin negara ini yang kritik keras tindakan Israel yang tanpa peri kemanusiaan langgar perundangan antarabangsa termasuk Malaysia. Dan menariknya, di kalangan negara Eropah, Itali menyaksikan protes besar-besaran kerana ramai peserta Itali yang turut serta dalam sumut flotilla ini. Dan kenapa diberi perhatian Itali? Kerana Itali, ataupun lebih tepat lagi Perdana Menteri Giorgia Meloni adalah begitu akrab dengan Trump dalam hal Israel. Dan di kalangan kumpulan G7, Jerman dan Itali adalah paling liat untuk mengiktiraf negara Palestin yang merdeka. Peliat dan tegar sokong Israel kerana Itali dan Jerman banyak menjual senjata kepada Israel. Dan kalau kita lihat protes di Itali, Rome, Naples, semuanya ada dikatakan laungan turun Meloni.